lebih 3,000 akta bakal dipindah. Sebenarnya akta tu dia reset, semua akta ni dia reset, so dia nak pindah. Dia nak masukkan klausa-klausa yang supaya bila berlaku apa-apa, rakyat nak file dekat court, tak boleh semak. So dia berkait menjerat kan. Sebab tu bahayanya. Kita ingat, okey, ni dah pindaan akta. Okay, saya bagi contoh. Kenapa surat saja boleh menjerat kita? Kenapa kalau pakai report polis saja tak boleh jadi defend diri pada ketika ini? Selepas pindaan undang-undang dah dijalankan. Selepas dasar negara sedang dilaksanakan. Kenapa? Saya bagi contoh. Okay? Undang-undang kenaan daun ketum. Dulu daun ketum ni tak diharamkan. Mak mertua saya pun tanam daun ketum belakang rumah. Masa awal kami kahwin ada pokok daun ketum belakang rumah. Tak ada lagi undang-undang yang haramkan daun ketum. Tapi bila keluar undang-undang, ada akta benda ni kategori dah haram, boleh dipenjarakan. Kalau kita buat surat saja, benda dah jadi akta, undang-undang, dia jadi jerat kita. Dia jadi satu pengakuan untuk kita buat jenayah tu, yang melanggar akta tu. Jadi dia punya conclusionnya masuk dalam dulu lah. Kita tak nak yang tu. Sebab tu bila dah sesuatu akta dah dihubal, bila dasar sedang dilaksanakan, susah nak cabar, susah rakyat nak counter. Dia ada 3,000 peluru. So takkan setiap satu isu yang timbul, bila damages dah berlaku, korang dah masuk dalam sebab tak cukup bukti, tak cukup hujahan yang lengkap,